Hi guys, welcome back to my another video. So hari ni aku ada dekat Siarang Selangor, area Shah Alam. Aku nak shoot motor dak teropong. Aku panggil dia untuk datang untuk aku test Canon C70 aku. Mostlynya ni orang akan shoot wedding lah, wedding photographer. Tahulah tempat ni. Kalau Shah Alam mesti orang akan shoot kat sini. Asal Shah Alam je shoot kat sini, asal Shah Alam je shoot kat sini. Aku dah lama tak datang kat sini sebab dah lama tak shoot wedding. And then satu lagi sebab aku dah tak duduk area Shah Alam kan, macam flashback balik lah. Sebab aku pernah je shoot kat sini. Aku pernah shoot dalam Dewan SUK kat dalam ni. Tempat ni memang familiar lah dengan aku. Sekarang ni aku tengah tunggu dak teropong. Patutnya dia dah sampai. Dia sembang aku tadi, bagi location lah apalah, tapi dia tak sampai lagi. Memang janji dengan orang memang macam tu. Kalau dia tengok video ni, memang padam muka dia. Aku kutuk dia sikit. Tapi terima kasih lah sebab dia sudi jadi bahan uji kaji aku. Kalau ikutkan, yelah nak panggil orang kan. Bukan senang kau nak panggil orang. Tapi dia ada masa hari ni. Okay guys, aku nak set up dulu. So macam ni je aku punya setup. Kita akan pakai C70 dengan top handle je. Sekejap lagi aku akan setup aku punya Osmo Pocket ni dekat aku punya body. Aku dengar tu, aku dah dengar dah. Aku dah dengar Superbike orang tu datang. Kalau dia datang dengan arwah dia, bagus. Oi. Oi, dahsyat. Bergema habis. Mana padding kau hilang ah? Tu tepi tu. Mana? Ni putih ni. Kau memang putih. Action aku gerak. Okey, kejap. Okey, ready? 3, 2, 1, action. Go. Better kau pakai helmet kot. Semangat sikit. Kau masuk je tadi, lepas tu kau pergi ke key terus. Kau buka dulu dia tu, tak payah tutup lagi. Nanti aku ambil, kau tutup pula. 1, 2, 3, go. Okay. Aku nak kau jalan, lepas tu kau just macam tu je. Nanti aku close up kat satu. 3, 2, 1, go. Sampai kat kunci je. Okay. Macam tu je. Cut. Nice. Okay, yang ni aku nak ambil low angle sikit je. Nampak muka kau je, macam kau tengok kat kunci tu. Kau daripada situ sikit, kau masuk je. Aku nak safe shot je. Okay, ready? 3, 2, 1, action. Okay. Yes. Cut. Okay, try sekali lagi. 3, 2, 1, action. Mana arwah tu? Kenapa tak keluar pula arwah? Dia tutup baru dia keluar. Oh, tutup baru keluar. Okey, faham. Okey, 1, 2, 3. Okey. Rasa kau kena ambil sini. Mana? Ni start ni. Boleh. Kat sini kau kena ambil dari sini. Aku try. Aku nak ada foreground sikit. Kau masa tu kau naik atas ni dah. Ya. Aku start naik tapi kau nak zoom dulu kat sini. Tapi kalau kau naik senanglah aku nak ambil. Macam tu okey. Kejap. Tu okey. Enjin akan start lepas aku tekan benda ni. Okey, kejap ready. Kejap. Kau tekan tu boleh dia hidup kan? Kejap aku nak ambil foreground sikit. Ada foreground tak? Aku tak ada foreground. Okey, ni macam okey. Kejap Okey, ready. Yang ni bong. Kau duduk macam tu. Macam kau nak start tu. Kau macam bend sikit tubuh kau nak start. Macam tu. Sekejap. Okay, pun ready. 1, 2, 3. Okay. Yang ni nyala bong kalau start. Nyala. Sekejap aku try ambil detailing dia. Okay, 1, 2, 3. Dah bang. 1, 2, 3. Rem sekali tau.
ni aku nak fokus muka kau. Kau tutup macam tu. Dah. Okay, deh. 1, 2, 3. Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3. Dia buat lagu dia Apache ni. Apache? Aku try lah pun Apa, aku nak ambil kau datang motor dulu sekejap lagi. Lepas tu aku nak macam aku ambil detailing je dulu. Lepas tu baru macam kau naik, kau gerak je. Aku berambus. Ada satu space yang aku boleh ambil macam kau vroom satu macam tu. Nanti aku daripada bawah ni sikit, kau lalu depan aku. Tak kisahlah, belah sana lah. Masa aku belah sana lah. Tapi biar lu kat sini dulu. So aku akan pergi sana U-turn, aku tarik kuat-kuat. Janganlah. Kuat sangat. Nanti tak sempat tak aku. Boleh kot belah sini okey kot. Maksudnya aku follow kau macam ni. Aku letak tripod satu. Zoom satu. Lepas tu satu lagi aku daripada bawah sikit, kau lalu je. Zoom. 2 kali pula. Tak, kau pusing kat sini je lah. Tak payah pusing jauh. Dari situ je. Kau naik atas tu sikit je. Lepas tu pusing sini balik. Tak payah pusing sana. Jauh sangat. Layan je kau ni. Puan yang ni kau turun dulu, bang. Aku ambil detail ni dulu. Aku dah dapat air sikit. Aku ambil detail motor sikit dulu. Lepas tu baru ni. Kepala dia dengan ni. Kepala dia dengan tempat. Main forek ni. Takut lah nanti Pong cakap buruk lah bidung kau. Pong, satu Pong. Kau daripada tengah ni, kau jalan je nak ke motor kau. Pakai helmet. Pakai helmet lah. Aku nak ambil background motor kau. Lepas tu kau jalan. Malah betul pakai helmet dia. Nak main motor sangat. Tengah-tengah Pong. Sini. Sikit lagi. Okey. Gila lah. Okay, 1, 2, 3. Gila dah Pong. Apa? Aku tak dapat apa. Last one. Nanti Bang. Cantik. Mantap. Macam tu lah. Tongkat dah naik. Naik ya. Dah. Nak rem je. Wait. Sabar dulu. Aku baru rekod. Okay, ready. 1, 2, 3. Satu lagi. Dah. Mantap bosku. Puan ambil gambar nak? Okay guys, so aku dah settle shoot hari ni. Aku harap output dia sangat bagus lah. Masih lagi membiasakan diri menggunakan si
C70 tu. Sebab a few thing aku rasa macam aku tak boleh nak control lagi C70 tu macam mana. Sebab dia adalah satu kamera yang sistem baru lah untuk aku. Aku tak pernah beli betul-betul kamera yang memang fokus untuk buat video je. See ya guys, jumpa lagi next video, next content. Bye. Assalamualaikum.